mudah mencari pengganti merupakan tindakan tidak berprinsip dan perlu dipandang serius oleh masyarakat. Diri sendiri yang berkelakuan buruk, namun dengan mudah keluar dari rumah, meninggalkan keluarga dan tiba-tiba sudah mempunyai pengganti, sangat tidak bertanggungjawab. Jangan sekali-kali mempermainkan anak orang, luahnya. Tambah AB, segala isu berkaitan hak wanita dan kanak-kanak perlu dilihat daripada sudut perundangan yang lebih terperinci, bagi menutup ruang pengabaian pasangan dan anak dalam situasi sebegini. Sebagai simbol protes dan kekecewaan yang mencerminkan suara ramai wanita, AB turut menyatakan pendirian secara sinis terhadap golongan suami yang culas melaksanakan tanggungjawab. Malaysia, tolong gubal undang-undang baharu, selagi isu lama tidak diselesaikan, jangan sesekali diluluskan perkahwinan baharu. Kepada yang bersetuju bersama saya, mari kita buat sepanduk dan mengikat golongan lelaki sebegitu pada pokok